Saya ada beli satu tudung sarung ni tau. Ni dia. Selesa mat. Selesa mat pula. Selesa babe. Dia senang tu nak pakai. Okay. Cara dia pakai pun dia macam tak macam ni. Tak macam ni. Jangan nampak rambut. Lepas tu lipat ke dalam. Lipat ni ke dalam. Senang je. So inilah dia. Kemas kan pakai tudung ni. Saya ni memang tak suka sangat tau pakai tudung sarung. Sebab nampak sangat macam muka tak mandi, muka baru tidur kan. Tapi tudung sarung ni lain. Sebab saya tertarik. Lagi satu dia macam dia duduk kat bahu ni. Lepas tu dia turun macam ni. Dia ada design dia sikit. Lepas tu tutup dada. Macam tu. Nak pakai dia pun senang. Tadi warna hijau kat dalam ni. Tapi saya tukar sekarang nampak macam pelik pula warna hijau tu kan. Dia mudah sangat lah. Kalau kita nak tiba-tiba abang parcel datang nak hantar barang kan. Senang. Tapi still nampak okey. Lepas tu kalau kita nak keluar kan cepat-cepat. Nak pergi pasar ke nak pergi apa ke pakai tudung ni. Senang. Dan dia design dia lawa sikit dah. Dia tak adalah macam kebanyakan tudung sarung ni nampak sangat muka malas. Nampak sangat muka macam tak mandi nak keluar. Okay, jadi kalau korang nak beli, tekanlah beg kuning. Banyak kali dia.